Assalamualaikum guys. Hari ni Pak Murad masak ati berjintan. Jadi Pak Murad masukkan jintan kasar. Jintan kasar dan jintan halus. Ketumbar. Lado hitam. Lado hitam pun habisnya lah. Tak ada lagi lado hitam ni. Lepas tu digaukan barang tadi. Diperak. Oh, ada satu barang lagi Pak Murad lupa. Bola kunyit satu sudu. Macam ni diperak dulu. Bila dah diperak kan barulah kita goreng bahan-bahan dia. Ni Pak Murad nak masukkan dia punya minyak dulu lah. Pasal apa Pak Murad nak goreng barang dia dulu kan. Jadi Pak Murad berminyak sapi satu sudu. Ni dah. Masukkan bahan dia kunyit, bawang putih, bawang merah halio. Sampailah dia melogak, nampak pun dah korek. Jadi Pak Murad masukkanlah cili sobuk hari ni. Masuklah banyak ni. Jadi ada cili sobuk. Cukup dah ni. Jadi Pak Murad masukkanlah barang yang lain-lain pula. Tunggulah dia koreng sikit. Masukkanlah kicap sotong sikit. Ambil rasu. Sos tiram masuk sikit. Jadi Pak Murad masukkanlah bahan yang telah diporak tadi. Jadi Pak Murad masukkan. Nampak dia dah melogak ni kan. Kita masuklah barang yang diporak. Tu dah. Dah masuk. Tunggulah dia melogak. Ni nak masukkanlah garam dia. Secukup rasa. Pak Haji naik motor pun cukup rasa. Persadapnya pun cukup rasa. Kacau dulu. Sampailah dia koreng. Ni dah Pak Murad masukkanlah bawang Holland. Bawang Holland. Jadi kita tunggu sekejap. Lepas tu Pak Murad nak masukkan pula lado merah sama lado hijau. Buat penyori dia kan. Ni Pak Murad masukkan. Lado merah sama lado hijau. Sekejap lagi sekarang dia layu sikit. Jadi Pak Murad engkek lah kan. Nampak pun dah koreng kan. Dia pun dah masak. Jadi Pak Murad engkek lah. Jadi Pak Murad tutup api lah. Ni dah. Guys, inilah hasil ati masak berjintan. Mantap.